Assalamualaikum semua. Hari ni kita dengan influencer nombor 1 Ayuh, TikTok. nombor 1, alamak. TikToker nombor 1, Abang AG. Ya, saya biasa je, tak ada nombor 1. Orang kata rezeki kan. So saya AG guys. Assalamualaikum. Hari ni Abang, nama betul abang sebenarnya apa bang? Nama betul saya Muhammad Afizi bin Muhammad Khairi Rajan. Saya berdarah kacukan Chindian. So my dad, nama dia ada Rajan di belakang sebab dia berdarah India. Chindian sebenarnya. So saya ni, atuk saya adalah India. Belah bapak saya lah, atuk saya India, nenek saya Cina. So saya ada keluarga yang masih lagi beragama dan berbangsa. Bangsa yang saya sebut tadi. Faham. Abang membesar kat mana tu? Negeri apa tu? Saya membesar di Selangor, di Banting Selangor. Banting Selangor. Sekolah semua di Selangor, di Banting juga. Saya sekolah di SMK Teluk Datuk. Sekolah rendah saya di Sekolah Kebangsaan Sri Langat. Dan saya sambung Form 6 juga di sekolah yang sama, SMK Teluk Datuk, sebelum saya sambung belajar di universiti. Family abang berapa orang? Betul abang anak berapa? Family kalau saya punya small family, saya anak yang sulung. Sulung. Saya ada 3 adik bawah saya, maksudnya kita 4 beradik, termasuk saya. Mak bapak saya lah. So total kalau family kecil saya adalah 6 orang. Tapi kalau viral dengan family tu yang you guys tengok tu, berapa orang saya rasa dalam 20 lebih, dekat 30. Itu cousin-cousin apa semua? Itu cousin, makcik, pakcik, atuk nenek semua. Semua hampir 30 orang. Memang rapat gila lah semua. Itu memang rapat gila. Tapi kita ada family yang lebih besar, cuma saya fokus pada family atuk nenek saya saja. Diorang memang semua kat Banting lah? Semua tak ada. Ada yang dekat Nilai, ada yang dekat Sepang. Tapi dekat lah. Ya, tapi dekat-dekat yang kita masih lagi boleh berjumpa lah setiap minggu. Apa nama ni waktu ni masa kecil abang lah, waktu kecil dulu sebelum sekolah rendah ke apa semua. Macam mana bang abang tu kehidupan macam itu? Abang tu macam mana waktu tu? Saya kehidupan bersederhana je, family saya. Untuk pengetahuan anda juga, bapa saya adalah nelayan sahaja sebenarnya. Mak saya dulu bekerja sebagai stewardess MAS, ground staff, bukan yang terbang tu. So saya membesar semuanya di Banting. Kehidupan saya bersederhana sahaja. Tapi orang kata sejak dari kecil, just to orang kata menghangatkan cerita ni sikit, saya dari kecil memang saya tidak pun orang kata terdedah dengan benda-benda yang saya buat sekarang. So saya agak introvert masa kecil. Sebab orang kata bila bapak saya ni kahwin campur. So orang dulu dia kurang menerima sikit kahwin campur ni. Dia rasa macam tak welcome lah. So saya ni antara orang kata, this is not untuk bercerita tentang family, tapi maksud saya tu dulu memang saya kurang digemari sebab adanya orang kata perkahwinan campur ni. Tapi benda tu pengalaman lah. So saya membesar pun dengan keadaan yang sangat sederhana. Tak ada apa pun yang orang kata mewah sangat. Tapi dari kecil saya memang independent. Sebab mak bapak saya kerja. So mak saya kerja sebagai stewardess, bapak saya pun nelayan. So bila diorang keluar bekerja, saya lah yang jaga adik-adik. So daripada kecil tu kita dah biasa hidup susah lah. Susah lah juga. Sebab kita hidup sendiri kan, berdikari. Which is bagus juga mak bapak saya didik saya macam tu. So that saya sangat berdikari sekarang. Rumah abang dekat dengan laut ke? Rumah saya dekat Banting tu memang dekat dengan laut. Kita ada Pantai Kelanang, kita ada Pantai Morib. So memang dekat. Tapi sebelum apa-apa, kita orang sekarang dekat kafe. Ya betul. Kita berada di Choco Loco guys, di Pabrika. Dia ada 2 cawangan, Pabrika dan juga Berjaya Times Square. So korang boleh lihat kat depan ni. Ni baru sikit sangat ni. Kita ada macam-macam lagi yang korang boleh cuba. Nanti boleh datang try cuba. Boleh je. Boleh jumpa. Ni tempat, ni kedai juga antara bisnes saya bersama bisnes partner saya juga. Sebab saya sebenarnya dulu ada kafe. Faham. Saya pernah ada kafe dulu. Saya pernah ada kafe sendiri selama beberapa tahun. Pastry dan food sebenarnya. So masa zaman saya universiti, saya dah start bisnes. Sebenarnya daripada zaman sekolah saya start bisnes dah. Saya pernah jual aiskrim Malaysia. Rajin. Saya pernah jual aiskrim Malaysia. Saya pernah bawa pergi sekolah menjual. Pagi-pagi kat dalam kelas tu saya akan buka. Saya akan balut aiskrim tu dengan surat khabar tau. So saya balut surat khabar, sampai je sekolah, saya buka, saya terus jual habis. Maksudnya pagi-pagi buta tu kawan-kawan akan beli aiskrim lah. Masa tu lah. So bila saya start bisnes macam tu, saya start untuk terlibat dengan minggu kurikulum. Minggu kurikulum tu kita buat food juga. Dan saya pernah buka rumah hantu. Zaman sekolah saya pernah buat rumah hantu. Which is saya yang make up, saya yang handle everything, saya yang buat music. Sebab saya ni sangat independent lah. Saya suka buat benda sendiri.
So kita buat benda tu sampaikan ketika itu di zaman sekolah saya boleh dapat untung sebanyak 3,000 selama 3 hari. Itu sekolah menengah? Sekolah menengah. Abang bisnes tu sebenarnya minat ke nak cari duit saya ke apa sebenarnya? Memang Saya minat rasa bisnes. mungkin sebab saya bukan keluarga yang senang. Okay. So buat bisnes saya rasa antara benda yang mengajar saya untuk lebih berdikari, berani, orang kata bercakap kan, untuk meyakinkan orang untuk beli produk kita. So saya rasa benda tu banyak develop diri saya juga, dan at the same time mungkin sebab ada darah-darah Cina tu, so mungkin saya rasa keusahawanan tu tinggi juga. So saya memang suka buat bisnes, saya suka duit. Saya suka duit, saya suka duit. So bisnes ni antara orang kata salah satu pintu rezeki lah. Apa nama ni, waktu kat sekolah tu macam mana dengan kawan-kawan apa semua? Okey, kalau waktu sekolah, zaman sekolah rendah, saya tak ada kawan. Jujur saya kata, saya tak ada kawan sekolah rendah. Sebab? Semasa meningkatnya dewasa ke, contohnya sekolah rendah kan darjah 1. Okey. Darjah 4, 5, 6 tu baru saya ada kawan sikit-sikit. Saya dulu sekolah, saya pernah rehat seorang-seorang. Bayangkan masa zaman kecil, sekolah rendah ni rehat seorang-seorang ya. Kenapa bang? Saya memang tak ada kawan. Yalah, kenapa tu? Orang tak suka saya. Apa yang dia tak suka? Saya Kenapa? tak tahu. Apa yang dia Saya tak tak suka? tahu nak jawab soalan macam tu. Yang memangnya sebab tu bila zaman sekarang pun bila orang tak suka saya rasa macam I get used to it. Saya dah biasa. Sebab entahlah, mungkin kadang-kadang saya ada juga kawan-kawan saya anak dia darah kacukan juga. Kadang-kadang kita yang berdarah kacukan ni kita selalu dipandang aneh oleh kawan-kawan kita. Mungkin muka saya macam nak kata Melayu bukan Melayu, nak kata India bukan India kan. So saya rasa benda tu yang buatkan orang rasa saya ni pelik. Mungkin saya tidak berkawan dengan saya masa tu. Which is saya pun okey. Saya pernah rehat seorang-seorang. Sekolah rendah rehat seorang-seorang. Ni bukanlah buat cerita, memang benda ni benar. Nak percaya tak percaya terpulang. So meningkatnya ke darjah 6 tu baru saya ada kawan. Baru saya start untuk ke depan. Saya masuk Boria masa sekolah. Saya masuk sukan juga. Saya masuk gym Rama. Masa tu lah, masa tu baru saya explore sikit-sikit. Sebab saya rasa macam I want to do something. So masuk sekolah menengah, sama. Kawan ramai juga. Cuma ramai juga yang tak suka. Even cikgu pun tak suka. Ni saya pernah cerita benda ni dekat podcast lain. Kenapa cikgu tak suka bang? Saya tak tahu juga. Kenapa? Saya tak tahu. Saya tak Apa masalah dia orang saya. Saya tak berani nak cakap. Tapi mungkin salah saya lah kot. Mungkin orang tak suka sebab salah saya lah kot So orang memang tak suka. Tapi saya jenis yang tak suka tak apa. Saya tak paksa pun orang untuk suka saya. Cuma jangan sampai menghina lah. Betul. So saya keep going je buat. So zaman sekolah menengah tu kita explore myself a lot. Saya masuk menyanyi, saya masuk menari, saya masuk teater, saya berniaga macam cakap kan. So banyak benda yang saya explore sampailah saya ke Form 6. So Form 6 ni pun banyak isu-isu yang berlaku dalaman yang saya pun kalau boleh saya tak nak cerita sangat kan. Sebab zaman sekolah ni mesti ada bias. Cikgu suka orang tu, cikgu tak suka orang ni. Betul. So bila saya zaman-zaman sekolah ni, saya pernah dinobatkan sebagai tokoh pelajar untuk pelajar lelaki, tokoh putera lah orang panggil masa tu. So bila saya dapat anugerah tu pun ramailah cikgu-cikgu ni yang mempertikaikan kenapa saya diberikan anugerah itu. Sedangkan masa zaman sekolah Form 6 tu, saya buat matric card. For the first time in my school, saya yang buat matric card. Sebab masa kita jadi MPP, saya MPP masa Form 6 tau. Saya adalah Vice President, saya naik Presiden. So kita buat manifesto lah. So saya buat matric card yang tak pernah ada. Yalah. Saya buat. Saya cakap jujur, kalau diorang kata saya tipu terpulang, tapi saya yang first time buat matric card di sekolah itu untuk Form 6. Baguslah. Ya. Sebab benda tu sampai hari ni masih digunakan tau. So saya rasa saya meninggalkan sesuatu yang baik kat sekolah tu. And then kita buat juga beberapa program lain lah. So bila dipertikaikan kenapa saya dapat anugerah tu, kadang-kadang saya sentap lah juga kan. Sebab kita dah did our best. Saya pun dapat pointer yang quite good, 3 pointer. Untuk Form 6 sangat susah. Mana yang pelajar Form 6 dia tahu, to get a 3 pointer sangat susah. Saya dapat muat band 4. Oh, bagus. Ya, sebenarnya banyak pencapaian. Kurikulum saya menyanyi sampai ke peringkat daerah hampir ke negeri. So nyanyian patriotik masa tu, which is saya banyak explore juga. Tapi bila disebabkan favoritism ni, kita jadi macam dipertikaikan. Saya rasa benda tu antara experience tak best lah untuk saya kan zaman sekolah. Tapi apa pun, zaman-zaman sekolah tu banyak mengajar saya jugalah untuk orang kata lebih yakin, lebih mencuba.
lebih berpositif, lebih orang kata kuatkan mental, fizikal untuk hadap dunia sebenar. So saya rasa benda-benda tu experience yang bagus je sebenarnya. It's good lah saya menghadap benda tu daripada awal. Kalau orang ingat kad tu tak ada function, sebenarnya kalau budak tingkatan 6 boleh guna tu untuk pergi. Memang boleh guna tau. Apa Dapat favorite dapat student price. Memang price. Memang dapat sebab benda tu memang kita buat secara legal lah. Biasa budak universiti je ada. Budak betul. Form 6 tak ada. Dia bukan tapi saya yang buat dulu kat sekolah tu lah. Saya orang berani. Tak faham. Saya berani cakap saya yang first buat. Sebab memang tak ada sebelum tu. Dia ingat kad nama biasa macam tu. Tak, magic card tu function sebenarnya, function. Okey. Lepas tu habis sekolah macam mana bang? Abang sambung? Habis sekolah saya sambung belajar di Universiti Sultan Zainal Abidin. Saya belajar di UNIZA. So dalam kos Sains Sosial, Antropologi dan Dakwah. Wow. Ramai yang terkejut. Saya memang belajar Sains Sosial, Antropologi dan Dakwah, degree. Dan I think degree itu pun salah satu experience sangat baik. Sebab sejujurnya mungkinlah orang tengok saya ni macam galak sangat kan. Macam orang boleh secara jujur dan jelasnya saya boleh cakap orang anggap saya ni orang yang tak beragama lah. Tapi sebenarnya terdentiknya perasaan saya untuk belajar tu is because masa tu saya rasa macam untuk saya masuk sekolah pondok ni hampir mustahil. So saya apply dan mungkin kos Allah tu abang yang pilih lah. Saya yang pilih. Bukan dapat ke? Bukan, saya pilih kan UPU kita boleh pilih. Betul. So saya dapat kos tu dan saya fikir masa tu macam mungkin memang Allah nak bagi aku belajar benda tu. So saya take it as a positive, saya belajar. Tapi zaman universiti tu sekali lagi macam-macam. Sejujurnya zaman universiti ni lagi hebat tau. Ujian dia lagi hebat. Kalau saya tengok sekarang ni apa yang saya kena, bila saya tengok belakang balik, saya tengok apa yang berlaku sepanjang zaman universiti pun hebat sebenarnya. Saya pernah mengalami, saya tak pernah pergi check benda ni, tapi I would say the symptom is saya macam hampir depression juga, atau mild depression lah, I would say that. Which is saya menangis setiap hari sebab every day akan ada orang yang macam dulu kita ada satu apps ni nama dia Sayyid ni tau, secara anonymous you boleh bercakap dengan orang tu tanpa orang tu tahu siapa you. So diorang banyak cakap benda tak baik kat saya lah dekat dalam apps tu. Dia cakap yang saya ni tak patut wujud lah, dia kata saya ni macam tak ada talent, saya ni menyemak, saya ni menyusahkan hidup orang. Kenapa bang dia tak suka sangat? Tak tahu, saya tak ada jawapan untuk benda tu. Apa masalah dia orang? Saya tak ada jawapan untuk benda tu. Saya pun tak tahu kenapa, sebab saya tak pernah kacau hidup orang, saya tak pernah buat jahat dengan orang, saya tak suka nak buat jahat. So kadang-kadang saya rasa macam benda tu saya tak ada jawapan. Dia tak boleh sampai situ kot. Lepas tu dia tak nak online sampai situ. Mungkinlah saya rasa saya nak cakap macam tu pun saya takut macam saya feeling kan. Dia jealous kot. Mungkin adalah sesuatu yang mungkin dia tak gemar, tapi mungkin dia tak dapat, kita tak tahu. So bila saya hidup dalam universiti tu, saya hidup dengan penuh kebencian juga. Kita tak cakaplah semua orang, ada je yang baik dengan saya kan. Tapi sampaikan tahap saya pernah hampir di-ban daripada masuk exam. Kenapa tu? Because of benda ni pun kalau saya cerita, ada je rakan-rakan classmate saya yang kata siapa. Saya pernah cerita sebelum ni, saya pernah hampir kena ban sebab dia buat macam ni, dia cakap dengan lecturer yang saya ponteng kelas. Which is masa zaman universiti tu memang saya agak busy. Saya sibuk dengan orang kata kita buat persembahan tarian, saya pergi competition, saya pergi show. So kita adalah surat-surat kebenaran untuk dilepaskan daripada kelas. So bila saya ada bukti tu, saya fight dan saya menang. Saya dengarlah mulut-mulut orang bercakap yang memang diorang ni cuba untuk ban saya daripada masuk exam atas sebab tak suka. Which is lecturer tu sendiri pun saya cakap, kenapa encik panggil saya katakan. Sebab saya memang pergi kelas, dan kalau saya tak pergi pun saya ada surat pelepasan, dan saya sertakan bukti-bukti tu. Sampaikan lecturer tu cakap, tak adalah, saja je sebenarnya panggil kau. Untuk cover up everything. Benda ni saya cerita, mungkin ada orang rasa macam kau buat cerita. Tak, saya tak pernah buat cerita. Apa yang saya cerita ni adalah benda yang benar-benar berlaku, yang saya hadap. So saya rasa bila saya fikir-fikir balik, memang daripada dululah. Lepas tu orang pernah cakap kat saya, kalau daripada dulu orang tak suka kau, maksudnya kau yang problematik. Dia kata macam tu. Tapi kalau betul saya problematik kan, benda tu mesti ada bukti. Kenapa? Tapi bila saya macam awak tanya saya kan, kenapa orang tak suka? Saya tanya orang kenapa tak suka, dan diorang pun tak ada jawapan benda tu. Diorang just tak suka. Sebab ada satu kawan saya juga berkongsi dengan saya. Dia cakap
ada kawan dia yang tak suka saya dan dia tanya, kenapa kau tak suka sangat dengan dia ni? You tahu dia jawab apa? Apa? Tak tahu, just tak suka. Dia tak suka tengok macam tu lah. Dia cakap macam tu. Jawapan dia tak tahu. Aku just tak suka dia. Hati busuk. Saya tak cakap lah hati kan. Hati ni kita tak tahu kan. Tapi saya rasa mungkin vibe. Kadang-kadang bila kita bawa vibe positif, bila orang tu ada vibe negatif, automatically dia tak suka tau. Benda ni wujud. Senang kata kita ada metafizik. Di atas muka bumi kita ada ilmu metafizik kan. Saya belajar juga sikit. So kadang-kadang vibe kita bila tak sama, you ada bad negative vibe, aura yang jahat. Kita bawa aura yang baik, dia tak ngam tau. So kadang-kadang mungkin disebabkan itu, mungkin dia rasa macam kau ni semuanya kau, semualah kau. Padahal kita tak ada niat pun kita kata semuanya kita. Cuma kita cuba buat yang terbaik. Segala benda yang kita buat, always dia bagi the best. So mungkin dia rasa benda tu yang membuatkan dia tak senang kot. Yang abang cakap tadi pasal menari tu, memang abang minat menari? Saya minat seni, senang kata. Okay. Saya sangat minat seni, saya suka berlakon, saya suka menyanyi, saya suka menari. Saya buat hosting juga. So bila menari ni antara salah satu punca rezeki saya di zaman universiti. Zaman universiti memang saya buat bisnes tau. Saya ada kedai. Awak tahu tak kedai macam R&R? So kat universiti ni dia ada satu laman usahawan pelajar dekat Uniza tu, kat belakang tu. You boleh tanya orang-orang Uniza, budak-budak Uniza, dia tahu saya zaman-zaman saya lah. Dia orang tahu kedai saya paling dikenali di situ. Degree Pastry masa tu nama dia. So kedai kat situ saya buka hampir 4-5 tahun juga. Situ pula buat pastry ya? Ya. Masa tu bukan sekadar student, orang daripada Besut, orang daripada Kelantan pun datang order. Macam mana abang bagi masa kan? Ramai juga tanya, saya tak ada tu? jawapan juga. Tak tahulah. Sebab saya jenis yang go on je. So bila kelas, saya pergi kelas, saya tutup. So bila saya tak ada kelas, saya tak ada pergi mana-mana, saya tak ada buang masa dengan kawan lepak, tak ada, saya terus pergi kedai dan saya niaga. Cuma bila masa tu semakin orang grow, saya mampu bayar orang lah. Untuk part time saya bayar student kat sana untuk bekerja dengan saya, dan juga ada beberapa orang daripada luar, maksudnya bukan student, orang di situ, orang Terengganu lah, untuk datang dan bekerja, dan saya mampu bayar orang. So ketika itu saya lebih relax sikit. So saya boleh fokus belajar saya boleh pergi praktikal. So kita mampulah bayar orang masa tu untuk kerja sama dengan saya juga. Macam mana boleh terfikir nak bisnes pastry? Memang sebab saya memang minat. Saya buat pastry tu sebab saya suka. Yalah. Saya suka benda yang cantik, yang sedap. Biasa orang borong satu barang, lepas tu terus jual. Ya, kadang-kadang kita rasa bila orang beli, orang kata, sedap weh kau buat, kita rasa puas tau. Kita rasa, alhamdulillah aku buat sesuatu yang sedap yang orang lain rasa happy bila makan. Kita rasa itu. So kalau masa duduk universiti ni dengan busy, cakap tadi busy dengan menari, menyanyi, hosting, assignment, meeting, yalah, apa lagi, meniaga dengan show. Sebenarnya memang sangat busy, tapi saya tak tahu macam mana saya handle. Saya just buat je. Tak ada satu pun yang saya langgar, tapi kita buat dengan yang okey, aku suka buat ni, aku pergi kelas, aku buat tanpa ada sofa. Okey je. Saya belajar pun kita 8 semester kan. 4 semester saya rekan. Wah. Bukan saya nak bragging, bukan saya nak belagak, tapi maksudnya walaupun saya busy, saya tetap pentingkan study. Dan saya 4 semester saya rekan. Yang abang menari tadi sampai tahap mana? Sampai tahap saya pergi luar negara. Saya pernah pergi ke Indonesia untuk Sukma Lindo, wakil kebudayaan, dan kita orang menari tarian saman bersama pelajar Indonesia ketika itu di Semarang. Pelajar universiti tu semua kos tarian, tapi kita orang bukan kos tarian, kita orang hanya minat. So itu antara pencapaian tertinggi saya lah dalam menari di universiti. Dan juga saya pernah bawa culture Malaysia ke Turki. Masa tu saya pergi program untuk menulis tentang wakaf, dan juga program untuk bagi bantuan ke pelarian Syria kan. Kita pergi Turki masa tu, dan saya buat presentation atas pentas di hadapan semua orang Turki tentang culture and tourism in Malaysia lah. Saya pernah buat benda tu jugalah. Abang memang minat? Confident tu. Abang memang ada confident tu daripada dulu. Tapi bercakap tentang confident juga, awak dengar kan, daripada kecil saya tak ada kawan. Daripada sekolah saya tak disukai. So mungkin benda-benda tu yang growkan diri saya supaya I find myself, and I boleh, orang kata, bawa lah diri tu dalam hidup. Sebab kalau kita nak down, nak fikir orang cakap sampai bila? Yang berani nak bercakap depan orang ni kan. Abang sebenarnya daripada mana? Bisnes tadi ke? Daripada abang menari tu ke? Sejujurnya zaman universiti kot saya rasa yang betul-betul buat saya berani. Ataupun saya boleh cakap zaman sekolah juga. Sebab zaman sekolah saya dah start menyanyi, saya dah start berlakon. Tapi sejujurnya saya ada insecurity, ada juga insecure dengan diri sendiri. Sebab saya rasa suara saya tak masculine.
Which is orang pun ramai cakap kat social media kan, suara kau macam perempuan lah pun dan whatever kan. So benda tu saya kena hampir setiap hari, which is memang hari-hari pun saya kena. Dan benda tu saya dah tak boleh nak explain, sebab suara ni Allah yang bagi. Betul. Bukan saya minta. Betul. Ada perempuan yang suara dia macam lelaki. Ada lelaki suara dia macam perempuan. Mungkin perlakuan saya lembut ke apa saya itu pun saya tak nak cakap banyak juga, sebab benda tu kadang-kadang dah diberikan kan. Cuma selagi saya menjaga fitrah saya sebagai lelaki, saya rasa tak ada isu apa pun. Cuma bila dia kata pasal suara ni, banyak juga yang membuatkan saya insecure tau. Saya rasa macam should I or should I not? Kadang-kadang saya rasa saya tak nak pergi depan pun. Sebab bila saya pergi depan, orang kata, suara dia macam tu. Kita terasa tau. Tapi kita tak salahkan orang juga. Mungkin sebab dia tidak membesar ataupun dia tidak pernah nampak wujudnya manusia yang lain daripada dia. So saya rasa benda-benda tu pun membuatkan saya belajar untuk lebih menerima kekurangan diri, untuk orang kata percayakan diri. Sebab kalau orang lain rasa kita tak bagus dan kita sendiri rasa diri kita tak bagus, sampai bila lah? Kat situ je lah. So saya rasa saya kena counter balik benda tu dengan fikir, okay, you are good, you are great, but you have to learn, you have to improve, you have to prove them they are wrong. So benda-benda tu yang saya selalu ajar diri saya lah every day. Bang, saya dengar pasal suara ni kan. Saya dengar abang nyanyi, lepas ni kita sembang pasal nyanyi. Abang buat lagu juga. Saya buat lagu juga. Daripada bila? Daripada Lepas tu belajar mana-mana ke apa? Tak ada. Saya belajar sendiri. Saya belajar daripada orang juga. Kawan-kawan saya mana menulis juga. Saya pernah Instrumen yang pandai main apa? Tak pandai. Oh, saya memang tak pandai. Instrumen yang ada hanya ni je. Suara sahaja. Saya tak pernah main instrumen. Tapi orang kata kita ada kreativiti kan. So bila saya ada melody, kita akan humming dan saya akan hantar pada kawan-kawan saya mana pada muzik untuk create arrangement untuk melody yang saya create lah. So untuk lagu raya yang saya keluarkan ni pun antara yang saya bekerjasama dengan orang. Lagu tu taklah 100% daripada saya, which is diorang yang buat, cuma kita instillkan sikit-sikit je. But soon ada satu projek juga yang saya akan tulis 100% sendiri. Nyanyi abang sendiri juga? Ya, menyanyi sendiri. Oh, bagus lah. Memang minat daripada dulu lah. Saya memang minat. Dulu sekolah lah. Betul. Mungkin ada orang yang kata macam you are not talented. It's not talented. We can improve, by time. Saya tak kata pun saya bagus, tapi saya rasa saya boleh improve dan jadi bagus kalau diberikan peluang. And dengan orang kata apa, improvement from time to time lah. Okey. Apa nama ni yang pasal menulis tadi kan? Menulis tadi? Saya jumpa ramai yang tulis-tulis bang. Okey. Saya tengok. Dia orang banyaknya betul-betul genius lah. Memang susah gila. Okey. Saya ada jumpa Sa'ri Amri. Okey, Sa'ri Amri. Abang punya style menulis tu macam mana? Oh, kalau saya bercerita. Idea waktu tu macam mana? Idea, okey, jujur saya tak menulis hari-hari tau. Ada certain penulis tu setiap hari dia mesti kena tulisan. Saya pernah lah menyimpan satu azam, which is tahun lepas kot. Saya fikir saya nak menulis seminggu, kalau boleh setiap hari satu. Okey. Kalau boleh seminggu satu. Tapi tak boleh sebab yalah, benda tu susah. Saya benda suka tu, tapi tak boleh. Benda tu sebenarnya dia inspiration tau. Saya pula busy kan. Macam yang you guys tahu, saya buat tu, saya buat ni. So kita tak ada masa. Tapi bila saya dapat sesuatu tu saya tulis, percayalah benda tu akan jadi macam wow. Sebab saya ada satu lagu yang saya tulis memang masterpiece, which is yang saya cakap saya akan keluar lepas raya. Lagu tu antara masterpiece saya yang saya dah post pun dekat social media. Saya dah bagi tease dekat followers and diorang sendiri kata lagu tu sedap. Dan lagu tu memang saya tulis masa zaman universiti, zaman saya di press tu. So saya menulis dan selepas beberapa tahun lepas tu baru saya buka balik dan saya dapat melodi dan benda tu siap. Banyak pasal cerita pasal diri abang ke? Abang bayangkan? Ada kisah orang lain juga. Okay. Ada yang kita insting dengan kisah kita juga supaya benda tu sampai pada pendengar. Okey. Ya. Menulis bukan senang, susah. Menulis susah. Menulis saya tak kata susah. saya menulis hari-hari, tapi ada beberapa penulisan saya yang dah saya simpan lah. Abang, apa nama ni pasal social media tu bang? Abang start tu bila? Apa maksudnya buat konten? Buat konten sejujurnya saya start daripada saya buat bisnes. Daripada zaman universiti saya dah buat konten. Cuma masa tu memang konten kita tak buat duit tau. Zaman sebelum ni memang tak ada pun konten buat duit. So kita buat konten biasa je. Kita buat posting, kita just share kat orang. Tapi the moment lepas PKP tu, kita dah start buat duit dengan social media kan. So saya dah start buat konten baking. Siapa yang follow saya dah tahu saya start dengan konten baking juga. Saya bakers. So I start dengan buat content baking. So bila I buat content baking tu dia viral slow-slow. Dia jadi orang macam suka pula tengok saya baking. Tapi at the same time saya menyanyi. Saya buat juga content lain. So bila lama-lama business grow,
And then bila PKP tu sekejap boleh dine in, sekejap tak boleh dine in, here and there, so dia drop. So bila drop, saya slowly saya tutup business. So bila tutup business, saya start dengan content buat fashion juga. Kita buat Get Ready With Me. Masa tu, lepas tu orang dah start suka tengok slow-slow. Sebenarnya benda ni dah lama. Kalau tanya saya pun tak pasti bila yang sebenar-benarnya saya start buat content. Tapi saya boleh cakap, sebelum PKP saya dah start. So boleh dikatakan dah 5 tahun dah kan? 5 tahun dah kan? 5 tahun dah saya buat content. Tapi yang betul-betul rezeki adalah tahun lepas lah, which is viral Alamat Raya tu kan. So itu yang paling betul-betul menjadilah, Alhamdulillah. Bukan senang 5 tahun tau buat content. It's not that easy. Bukan you buat content hari ni lusa you boleh viral, tak. Berapa juta bang view dia? Oh, 35 kot, tak ingat. 35 juta. 35 kot, tak ingat lah. Bukan 35,000. Lebih kurang juta. Betul. Dekat TikTok sajalah. Bila abang dalam dunia sosmed ni kan, bila momen paling sedih sekali abang? Alamak. Momen paling sedih, kalau cakap pasal sedih ni, sebenarnya saya dah tak ada rasa sedih apa sangat dah pun. Sebab benda tu daripada dulu kan dah ada benda-benda jahat ni. So kalau nak kata pasal sedih, it's almost every day, of course. Sebab setiap kali saya post something, ada je salah. Asalnya siapa yang follow saya dia tahulah, diorang akan baca komen-komen tu. Setiap posting saya tak pernah ada yang tak baik. Walaupun saya posting benda baik, tetap akan diorang cakap yang tak baik. So saya rasa benda yang sedih tu, of course lah, kita tengok masyarakat kita sendirilah yang suka menghukum, suka bercakap ikut rasa dia. Kalau nak tegur, bukan cara menghaki, bukan cara macam downgrade, condemn orang. Contohnya lagu raya pun ada yang kata tak best, tak apa-apa, feeling kau ni 7 keturunan kau tak ada bakat. Kalau you tak rasa sedih, kau rasa kat situ, kita usaha ni, kita buat the best ni. So cakap pasal sedih tu almost every day. Tapi jangan dilayan sangat lah, sebab nanti dia akan makan diri tau. Dia akan makan kat dalam. Dia orang yang cakap tu, dia menulis tu lah, dia orang tak fikir apa efek dekat orang yang betul. Dan juga sebenarnya dia tak fikir dia akan efek diri dia juga. Bila dia bercakap pasal orang, esok lusa Allah Maha Adil tau. Betul. Dia akan balas juga satu hari nanti. So kadang-kadang saya rasa macam kita sedih tu bukan pada diri kita je, kita sedih dengan masyarakat juga. Kenapa you sanggup bercakap pada orang macam ni tanpa you fikir esok lusa aku kena macam mana? Faham tak? Kadang-kadang saya nak educate benda ni pun susah. Tapi itulah, kalau tak suka tengok diam. Tengok jalan. Sejujurnya saya pun ada je benda yang saya tak suka kat social media ni. Kita tak suka orang tu, kita tak suka orang ni, tapi kita tak sampai nak bercakap dekat dia. Sebab kadang-kadang benda tu dia pun ada sebab mungkin dia buat kenapa macam tu kan. So saya tak pernah ada orang kata intention untuk komen kat orang macam tu. Tapi kadang kita pelik bila orang dengan sesedap mulut, sesedap jari menulis. So kadang-kadang kita takut juga kan. Benda tu macam melampau. Zaman sekarang sangat fitnahnya melampau ya. Mental health tu kalau bagi saya mental health betul. Bahaya sangat-sangat. Sebenarnya kebelakangan ni lah saya boleh cakap efek juga sikit. Saya tak perasan, tapi kawan-kawan saya perasan. Dia macam, I'm not sure, saya tak suka nak bercakap pasal benda-benda ni, tapi saya rasa macam benda tu dah mula menghantui diri. Sebab saya tiba-tiba bila saya duduk sekarang, ada momen saya tiba-tiba rasa jantung saya laju. Oh, tiba-tiba anxiety, ramai yang cakap macam tu. Ramai yang kata anxiety tu. Tanpa saya sedar, sampai saya rasa macam kenapa rasa macam lelah ni kan. Lepas tu saya akan take my deep breath, macam saya cek nafas, saya cakap okey. Lepas tu dia okey. So saya rasa macam mungkin benda tu dah mula datang sendiri tanpa saya sedar. Sebab saya always cakap kat orang I'm okay, which is memang I okay. Tapi mungkin lah bila benda tu setiap hari kena, mungkin slowly dia effect juga. Tapi saya tak nak fokus sangat pada benda tu. Tapi boleh saya katakan mungkin saya kuat, tapi mungkin orang lain tak kuat. So jangan buat macam tu. Boleh saya cerita sikit pasal saya ada panic attack tu. Tapi panic attack saya teruk sangat-sangat lah. First time saya kena, orang tak faham panic attack tu apa kan. First time saya kena waktu PKP lah, tengah bawa kereta. Tengah bawa kereta dekat traffic light, jantung laju gila. Betul. Lepas tu kita nak nafas tak boleh tau. Turun duduk keluar kereta lah, beletik tu kan. Waktu tu PKP baru. Orang ingat COVID ke apa kan. Dia jalan, dia tengok, dia buat tak tahu je. Dia tengok cermin tu kan, dia tengok bawah tu jalan ni. Dia orang nak berhenti pun takut kan. Mungkin dia orang pun takut kot. Kita menggeletik, tak ada, macam tak ada oksigen kat situ tu. Tapi lama-lama dia okey sendiri macam tu lah. Tapi sampai sudah sendiri lah. Naik kereta balik lah. Orang kita tak faham benda tu. Ya, sebenarnya bukan kata saya lah, kadang-kadang saya sendiri pun macam kadang-kadang benda tu, penyakit tu kita tak pernah rasa kan. So kita tak pernah tahu, tapi tak bermakna benda tu tak ada. Betul. Tapi kadang-kadang I have a friend lah, banyak pun kawan-kawan yang ada penyakit tu juga. Tu yang bila jadi kat saya, bila saya cerita kenapa aku rasa macam jantung aku berdebar, semua kata macam anxiety tu. Tapi macam saya kan, saya harap penyakit tu tak kenalah dekat saya. Tapi janganlah.
kita pun concern juga benda tu can happen to anyone tanpa you sedar. So kalau boleh biarlah ada ilmu sikit kot pasal penyakit-penyakit ni. Sebab penyakit zaman sekarang pelik-pelik. You pun tak tahu benda tu wujud. So saya rasa benda tu you cannot judge. Cannot judge. Cakap tu kena fikir dulu. Cakap tu memang kena fikir. Itu benda nombor satu sekali. Kata-kata tu boleh efek banyak tau. Betul. Kata-kata tu boleh mengubah hidup seseorang. Kerana kata-kata tu doa sebenarnya. Betul. So bila you bercakap tak baik, mungkin you rasa you cakap tak baik tu untuk orang tu, tapi esok lusa dia akan berbalik pada diri you juga. Kifarah tu kan ada. Kadang-kadang kena hati-hati. Abang, mula-mula abang buka kedai pastry kat Banting kan? Ya, kat Banting. Lepas tu daripada Banting boleh ke KL apa semua tu macam mana? Oh, okey. Daripada Banting ke KL is because masa tu bisnes saya dah slow down. Maksudnya bisnes ada masalah lah here and then. So saya rasa macam saya perlu mencari peluang baru. So saya pindah KL selain daripada untuk mengejar cita-cita sebagai nak jadi artis katanya. Saya cuba cari peluang untuk berniaga. Okay. So kita collab dengan beberapa orang dekat KL juga masa tu, which is tak menjadilah, bukan rezeki kan, tak menjadi. So saya pindah KL untuk saya explore benda baru. Saya pindah KL tanpa mengenali sesiapa pun. Saya tak kenal siapa langsung tau kat KL ni. Tak kenal langsung. Cuma saya ada seorang je, ex-manager saya Kak Ima. So dia adalah antara orang yang meyakinkan saya untuk pindah KL. Dan tempat tu adalah yang saya duduk hari ni. 4 tahun dah saya duduk KL, Alhamdulillah. Itu tempat yang daripada first saya duduk sampai hari ni, tempat yang sama. Okay. So saya memang grow kat rumah tu. Dan mengenali orang sampai ke tahap ni pun adalah daripada bawah. Saya tak kenal langsung sesiapa. Sampai hari ni saya ramai orang-orang kawan-kawan industri. Alhamdulillah, ramai juga kawan-kawan business partner, termasuk Chokoloko ni sendiri. Semuanya grow dengan sendirinya. Sebab saya jenis yang explore je, saya jenis yang buat je. So memang pindah KL tu tanpa mengenali sesiapa, tanpa ada apa-apa orang yang saya kenal. Dan Alhamdulillah sampai ke tahap ni lah. So nak boleh katakan saya pindah tu disebabkan oleh nak mencari peluang baru. Dan saya dah dapat peluang baru. Kan abang nak masuk dalam, macam ni abang yang mula-mula start masuk industri tu? Industri tu, saya buat lagu. Saya pernah release lagu. So kita pindah KL dengan harapan kita nak promo lagu tu lah. So ada je invitation, small invitation yang saya start. So dengan small invitation tu yang kita kenal orang tau. Bila kita kenal, kita tunjuk orang macam mana ke hasil kerja kita, orang dah mula percaya, oh AG boleh buat tu, AG boleh buat ni. So slowly dia akan grow. So bila you ada kenal orang, connection, dia akan grow besar. Macam tu lah saya masuk industri sampai ke hari ni. Sebab saya kenal ramai orang, saya buat baik dengan orang, saya tunjukkan yang saya bagus, tunjukkan yang saya boleh buat. So slowly sampai hari ni tu yang saya dapat. Untuk create tu pun makan tahun. Ya, macam saya kata dah 4 tahun kan. So tahun keempat ni barulah slow orang kenal. Kalau tak kenal juga. So boleh dikatakan dengan make connection tu lah cara saya masuk industri juga. Berlakon? Bukan kabel tapi connection. Berlakon pun saya dah pernah berlakon. Saya pernah berlakon drama sebagai supporting actor dalam drama My Livery Driver. Drama tu TV3 pukul 7. Biasalah pukul 7 tu saya pernah berlakon. Masa tu rambut saya pendek lagi. And then saya pernah masuk telemovie pun supporting juga dengan masa tu Fikri Ibrahim hero dia. Kalau yang TV3 tadi tu saya berlakon dengan Allah lupa nama, subhanallah. Lupa nama dia. Saya lupa nama. Fikri Ibrahim dengan Ikra apa? Ikram Disney. Bukan. Oh, saya lupa. Subhanallah, saya lupa nama dia. Adalah kalau saya ingat saya mention balik. So saya pernah juga cameo dalam beberapa drama yang lain lah. So berlakon tu memang dah pernah berlakon telemovie dan drama. Okey. Bang, sebelum ni abang tak ada misai. Kenapa sekarang simpan misai? Alamak, misai. Kenapa? Apa sebabnya saya? Sejujurnya saja je sebab nak cuba benda baru selain daripada saja nak tutup mulut orang sebenarnya. Tapi sejujurnya saja je. Bukan saya sebenarnya susah tumbuh bulu di muka. So bila slowly ni kita cubalah letaklah minyak whatsoever kan. Sebenarnya dia memang ada pun misai ni. Cuma kalau korang tengok misai ni dia tak lebat. Dia macam jarak-jarak. Ini so lepas, saya banyak shave sebelum ni. Lepas yang event tu ke? Tak adalah, memang lepas event tu. Tapi sebenarnya event tu saya tak ada kena-mengena. Saya kena jelaskan juga. Saya tak ada kena-mengena. Cuma gambar saya diletakkan bersama mereka sebab baju saya memang pakai baju perempuan. Dan mungkinlah ada orang kata lah kau cover. Up to you. Kalau you rasa betul-betul lah. Tapi saya boleh cakap benda tu tak ada kena-mengena dengan saya. Saya tidak dihubungi oleh mana-mana pihak. Dan memang saya tak terlibat. Cumanya lepas kes tu saya rasa macam saya dah malas nak layan orang. So kita cubalah image baru. Mencuba. Sebab saya dah pernah cuba macam-macam image sebelum ni. Saya cuba je. Sebab sebelum ni saya banyak kali shave. So kali ni saya biarkan saja. Kita tengok untuk raya ni, untuk bulan Ramadan ni mungkin kita beli kekal dulu image macam ni.
Okay tapi okey, handsome je. Tak ada sama, ada pun handsome je. Sama biasa je. Apa nama kalau klien yang pelik-pelik bang, apa pernah ni? Klien pelik-pelik yang suruh buat bukan-bukannya. Apa? Tak ada. So far kalau pelik-pelik sangat saya tolak. Saya tolak saya baik je sebab saya tak suka nak buat benda pelik-pelik. Cuma tapi ada lah yang tanya-tanya. Ada. Cuma kalau nak kata yang pelik pun pelik yang best lah. Contoh saya tak pernah naik kuda, saya boleh naik kuda. Saya tak pernah, contohnya saya tak pernah buat benda yang saya tak pernah buat, saya buat. Benda-benda macam tu je, tak ada yang melampau sangat. And kalau pelik pun saya rasa nothing too much lah. Saya rasa benda tu saya masih boleh buat lah. Tak ada yang melampau sebab saya memang menjaga juga. Bang, saya dengar abang main Muay Thai. Saya pernah Muay Thai kelas sebab saya memang minat. Sejujurnya saya minat benda-benda yang lasak. Saya minat gila. Saya suka rock climbing. Saya suka. Saya dulu palapis zaman universiti saya. Lupa saya bawa pasal pelapis tadi. Ke zaman universiti saya memang ada palapis juga. Nanti saya memang suka gila benda-benda yang lasak ni. So zaman saya palapis pun saya memang suka kawat. Saya suka PT pagi. Saya suka workout. Orang yang kenal saya tahu saya dah workout bertahun-tahun. So abang tak takut gelap apa semua? Tak. Biasa orang tak masuk saya kawat. Saya memang gelap pun saya tak takut. So saya pernah botak, licin. Orang kata kenapa tak nak potong rambut pendek? Kenapa nak rambut panjang? Saya dah pernah buat dah benda tu. Saya dah pernah botak licin, saya pernah shave. Semua saya pernah buat. Cuma untuk zaman sekarang yang ketika ini saya dengan rezeki saya macam ni, so saya rasa biarlah saya berambut panjang dahulu kan. So untuk comeback tiba-tiba nak rambut pendek tu macam tiba-tiba sangat. So memang saya suka benda-benda yang lasak dan Muay Thai tu pun sebab saya suka. Tapi saya belajar basic lah. Basic sahaja. Bang, pasal KL Fashion Week. Pula. Kenapa? Boleh bercerita sikit? Cerita sikit. KL Fashion Week ni sebenarnya banyak buka peluang saya juga dalam bidang fashion dan juga industri seni. Sebab bila saya di-invite oleh designer-designer saya pernah kenal, benda tu membuka peluang saya untuk berkenal dengan orang lain juga. Artis, berkenalan dengan designer lain, berkenalan dengan brand. So KL Fashion Week adalah salah satu pintu rezeki untuk saya. Sebab tahun-tahun sebelum ni saya hanyalah host di red carpet dengan Abang Budi Channel, kalau kenal, seorang wartawan juga yang famous kat Malaysia. So saya hanyalah plus one kepada Abang Budi mula-mulanya. So lama-lama saya jadi invitation utama pula. Seat saya di bahagian depan. So benda tu grow banyak benda. Dan ada juga konten-konten yang viral kan ketika Fashion Week tu. So kita hanya memenuhi invitation dan juga saya hanya memenuhi kehendak fashion yang saya harus pakai ketika itu. So banyak membuka ruang untuk saya berkenalan dengan lebih ramai orang. Dan thanks to KL Fashion Week untuk peluang-peluang itu. Bukan KL Fashion Week sendiri lah, saya rasa designer-designer yang pernah invite saya tu. Thank you so much. Bang, kalau lagu raya bang ni Lagu raya. Lagu raya saya please. Lagu raya tahun ni sebenarnya lepas saya viral tahun lepas, sebenarnya bukan tahun lepas, daripada tahun-tahun sebelum ni pun saya ada niat nak buat lagu raya. Cuma masa tu belum ada rezeki dan belum ada kebolehan untuk buat. So bila saya viral tahun lepas, saya rasa adalah lebih untung kalau saya viralkan lagu saya sendiri. So saya cuba buat lagu sendiri tahun ni dengan mengetengahkan family saya sendiri, dinyanyikan oleh saya dan family saya sendiri, dan MV pun dengan family sendiri. So saya rasa benda tu salah satu. Ini kira family abang tu? Ini orang lain punya. Cuba play jap. Yang tadi tu Diorang boleh play. So untuk lagu raya tu memang mostly family. Adalah beberapa orang penari juga. Cuma kali ni memang saya just nak bawa momen bersama keluarga. Yang kadang-kadang sebenarnya hari raya ni ramai orang yang dia tak raya dengan keluarga. So betul. Itu yang saya nak sampaikan. Dan kita taklah kata kita harap viral, tak pun. Kalau viral alhamdulillah. Cuma saya memang ada niat untuk buat lagu raya yang memberi sesuatu yang baik pada orang lah. Kalau orang tu rasa tak baik lagu saya entah apa-apa, tu pendapat sendiri. Tapi saya pun ada niat saya tersendiri untuk kenapa saya nak buat lagu tu. Ini kira semua saudara abang? Ini semua family saya. Ini ayah? Atuk, nenek, mak ayah, pakcik-pakcik semua ada. Bagus lah. Boleh simpan kenangan. Semua ada. Memang kenangan ni sebenarnya one of the reason kenapa saya buat adalah kerana saya nak simpan kenangan tu. Kita nak simpan dan make sure benda ni dikongsi lah bersama. Sebab bukan semua orang ada family besar. Tak ada orang ada buat macam tu. Yes. Bukan semua orang merasa hidup berkeluarga. So saya rasa benda tu saya boleh kongsikan sikit lah dengan penonton. Ni semua kira family abang ni? Semua, memang semua. Oh, bagus lah bang. Tak ada pelakon tambahan, tak ada. Ni je pelakon tambahan seorang which is sponsor. So kita bawakan sponsor saja. So adalah 2-3 orang sponsor untuk kita masukkan dalam MV ni, tapi mostly semua family.
Siti Nurhaliza pun tak ada bang. Tak adalah. Datuk Siti lain. Dia lagu lain. dengan family mana ada. Sebab dia Datuk Siti, dia lain. Mana ada yang orang lain. So saya cuba buat benda yang berbeza dengan bawa family lah. Bagus lah. Lagu tulis abang tulis sendiri? Saya tulis bersama, tapi sebenarnya ditulis oleh Abang Farid dan juga Kak Ada. So diorang yang tulis, saya hanya menambah sedikit-sedikit saja VO tertentu. Itu sajalah. Tapi MV pun kita dapat director yang bagus, director Abang Isham. Dia deliver every concept, every story dalam MV ni dengan sangat baik. So saya rasa every moment dengan keluarga pun nampak macam kita dapat ni atuk nenek saya. So saya rasa setiap orang yang terlibat dalam MV ni berjaya bawa apa yang saya nak. Bagus lah. Sangat saya happy lah dengan hasil yang dah ada ni. Alhamdulillah. Bagus bang. Antara last soalan jugalah. Okey. Apa lagi abang nak cuba? Kan banyak dah buat dah kan. Entahlah, soalan dia agak susah sebenarnya. Lepas tu ni 5 ke 10 tahun depan abang nampak diri saya kat mana? So kalau nak cakap pasal tak cuba lagi, saya rasa dah banyak benda saya cuba. Tapi kalau dari segi kerjaya yang saya tak pernah cuba lagi, saya biasa direct diri saya sendiri tau. Saya biasa direct content saya sendiri. Saya biasa direct video saya sendiri. Tapi saya rasa antara benda saya nak cuba in future adalah saya nak direct someone punya project. Sebab I have a vision yang mungkin orang yang kata salah, kau ni tak apa-apa, tapi it's okay. You can say whatever you say, but I think I'm gonna try more in future. Dan kalau nak kata antara saya nak buat adalah saya nak ada saya punya production sendiri juga. So insyaAllah lah. Dalam masa 5 ke 10 tahun yang you tanya tadi, I rasa dalam 5 ke 10 tahun I see myself somewhere, insyaAllah. Saya rasa saya boleh berada di sesuatu tempat ataupun level yang mungkin lebih tinggi, dengan production sendiri mungkin, dengan produk sendiri mungkin, dengan bisnes sendiri. So saya rasa 5 tahun akan datang, insyaAllah I will see myself somewhere lah. InsyaAllah. Mungkin millionaire, insyaAllah, amin. InsyaAllah, amin. Saya doakan abang semoga berjaya. Amin, insyaAllah. Saya doakan abang semoga berjaya. Amin lah. Saya rasa benda tu semua orang pun nak berjaya kan. So kalau you fokus, you buat, you jalankan apa yang you cakap, you dapat lah. Sebab saya dah berada di tempat tu. Sebab saya pernah berada di titik paling bawah. Dan of course kita tak nak kembali ke titik itu. So you kena always pergi naik atas. Terima kasih banyak-banyak bang. Thank you so much. Terima kasih banyak sudi jadi kita Thank you juga sudi jemput. At least saya harap adalah benda baik untuk share dengan korang dan adalah something for you guys untuk get inspired lah, insyaAllah kan. Kalau korang nak rasa boleh datang Publica. Datang ke Chocoloko Publica. Kita ada macam-macam menu yang menarik yang korang boleh cuba. Dia ada kunafa bomb. Dah boleh dah? Kunafa bomb the best. Kunafa crepe the best. Sebab saya memang project kunafa ni saya collab dengan owner sendiri, Hadi. Kita buat together untuk yalah, sebab saya dah lama tinggal bisnes kan, macam kita cerita tadi. So saya rasa saya nak come back berbisnes dan ini adalah salah satu batu loncatan untuk saya come back. Dan banyak lagi bisnes yang akan saya start balik. Saya akan start baking soon with my bakes yang dulu-dulu saya pernah buat brownie semua, saya akan come back. So korang kena stay tune lah. Ada jangan risau, saya sentiasa akan datang bersama produk yang baharu. Tak kisahlah daripada segi orang kata career ke, bisnes ke, nyanyian ke, semua saya akan keluar produk baru. Jangan risau. Apa pun orang cakap, saya tetap akan keluarkan benda baru. Jangan risau. Okey bang, terima kasih bang. Thank you so much. Thank you. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. So untuk korang semua, selamat berpuasa. Nak post bila ni? InsyaAllah sehari 2. Okey, sehari 2. So selamat berpuasa semua. Selamat Hari Raya juga saya ucapkan kepada anda semua. Kita jagalah diri masing-masing. Kita jaga percakapan kita. Kita jangan sentiasa bersangka buruk, bercakap buruk pasal orang. Sebab kita pun tak tahu pengakhiran seorang macam mana. Tapi apa-apa pun stay positif. Be good to each other. Jangan buat jahat dengan orang, tak baik. Dan yang paling penting sekali, sentiasa orang kata mencuba yang terbaik dalam apa pun korang buat. Saya doakan semua yang tonton video ni murah rezeki, sihat tubuh badan, dijauhkan dari segala kejahatan. Dan juga awak, thank you so much. Semoga murah rezeki juga. Semoga podcast ni meletup-letup, insyaAllah. Dan macam saya kata, saya harap podcast ni memberi sedikit sebanyak inspiration pada orang lah. Kita share benda yang santai-santai je kan. So saya harap adalah benda-benda baik yang you guys dapat input daripada perkongsian hari ni. Thank you so much guys. See you guys next.